Saya teliti sebenarnya kenyataan Syaril lah, Syaril Ya, Hamdan dalam ya, KS, ya, ya, kenyataan Isamuddin ya, Rais kan, betul. dia membodoh-bodohkan PN kan. Pada saya pertama, ini manifestasi Hmm. kekecewaan yang amat sangat kepada Anwar Ibrahim Ya, dan juga Pakatan Pakatan Harapan. Harapan, betul. Tapi luahkan kepada Anwar dan kerajaan, Betul. mereka Karena kan, backing at the wrong tree. ya, Betul. ya, Sebab apa? Engkau kecewa dengan kerajaan ni. Kerajaan ni sekarang teruk. Kerajaan ni sangat teruk. Eh? betul. Siapa yang undi BN dulu? Syaril Hamdan. Ya. Siapa yang undi PH dulu? Mungkin Nisamuddin Rais. Saya tak pernah undi PH. Saya betul. Jadi bukan salah saya kerajaan Ya, hari ni jadi macam ni kan. oke. Kan? Jadi bila berlaku kerajaan yang teruk macam ni, salahkan kerajaan. Ya, Kenapa pula salahkan PN? Syaril Hamdan, saya dengar dia dalam KS dia cakap apa? Takkanlah apa ni Pakatan Nasional tak ada tema. Takkan balik-balik isu 3R. Nampak? ya, Ini adalah satu pandangan yang meremehkan 3R. Kan? Apa yang Syaril Hamdan nak gambarkan ini adalah kalau bawa isu 3R ini adalah sebenarnya pandangan lekeh lah. Kan? Pandangan tak boleh pakai lah. ya, Tapi seolah-olah. sebenarnya kenapa 3R itu ada? 3R itu ada kerana kan, bukan kerana saya ada sebut dah itu sebelum pilihan raya 6 negeri. Saya sebut isunya bukan isu 3R. Isu kerajaan hari ini adalah isu 5K. Kan saya sebut kan 5K tu Ya, di Sinar kan. ya, Saya sebut antaranya adalah kerajaan ini banyak kelentong, janji tak tunai kan. Antara kerajaan ini adalah kerajaan yang banyak apa ni banyak dia uh, banyaklah kelemahan-kelemahannya 5K tu lah. oke. Saya pun tak ingat 5K tu apa kan. Tapi 5K tu Ya, menggambarkan kelemahan kerajaan ketika itu. oke. Kan? Kenapa timbul isu 3R? Isu 3R ni tak ada kaitan pun dengan kelemahan kerajaan tapi dibawa sebelum PRN 6 lagi. Sebab apa? Sebab untuk menghalang PN daripada bercakap tentang isu-isu ni dan memperjuangkan isu-isu ini kerana no way Pakatan Harapan, no way PKR akan menang isu ni. Ya, betul. PKR dan DAP tidak ada agenda Islam, tidak ada agenda Melayu. Betul juga. So kalau kita bercakap tentang isu ini, confirm mereka tak ada input. Ya, Jadi dihalang. Sebab itu Syaril Hamdan tidak boleh memperlekehkan orang yang bercakap tentang 3R sebab ini adalah satu perjuangan. ya. Kita bukan sekular. Kita bukan liberal. Kan? Baik. Kenapa kita bangkitkan isu-isu berkaitan dengan kalimah Allah? Kerana itu penting bagi umat Islam Malaysia ni. Itu telah diremehkan. Malah dalam UMNO sendiri sebenarnya kalimah Allah, isu kisah rayuan kalimah Allah apabila digugurkan, UMNO langsung tak ada suara. Padahal UMNO dalam kerajaan. UMNO tak boleh halang enactment syariah. Bagi kita penting. Ya, Sebab apa? Sebab kita percaya dalam perlembagaan persekutuan sebenarnya ada peruntukan untuk Islam. Sebab Islam itu agama persekutuan. Dan dalam bentuknya sekarang ini telah diselesaikan selepas zaman Natrah itu. oke. Ini isu apa basic structure kan, isu basic structure apa semua. Sebenarnya ada tempat untuk enactment syariah. Apabila dibatalkan, tak ada langsung suara UMNO. Kes ni kali tak? Ni. Sekarang liwat suka sama suka tidak berkesalahan. Betul tak? Mana tu? Yalah, sebab enactment itu telah dibatalkan. jadi kita bukan orang yang berpendidikan sekular, kita bukan orang yang berpendidikan liberal. Sebab itu pada kita isu macam ni penting. Mungkin pada Syaril Hamdan tak penting. Pada kita penting. Ya, Dan no way PKR dan DAP boleh menang isu ni. ya, betul, agree. Terutama di kalangan orang Melayu, orang Islam. Ya, Sebab itu dihalang kita bercakap isu-isu ini. Malah kalau kita tengok bukan setakat dihalang, daripada segi layanan pun, layanan double standard. Kenapa Lim Kit Siang tidak dipanggil waktu memainkan isu gelombang hijau? ya, Kenapa Lim Guan Eng tidak dipanggil, tidak dirakwa, tidak dihukum bila kata gelombang hijau ini boleh meruntuhkan rumah ibadat? ya, Kenapa Hanayuh bila memainkan sentimen MB Selangor mungkin daripada PAS untuk menggalakkan pengundi-pengundi DAP dan Muka Islam keluar mengundi Pakatan Harapan?
ini tidak dihukum, kan? Sebaliknya yang dihukum adalah Datuk Seri Sanusi. Ya. Yang dihukum adalah orang-orang lain, especially pembangkang yang dikatakan memainkan isu 3R. Tapi kalau isu 3R sebenarnya satu benda yang perlu dibilang. Kedua, apa yang Syarif cakap? Dia cakap juga, takkanlah balik-balik cakap tentang kosar hidup. Nampak macam naratif Syarif ni adalah apa yang PN cakap itu tak perlu cakap. Kosar hidup, memanglah kena cakap kosar hidup. Ya. Sebab ini adalah benda yang sangat penting kepada rakyat. Kedua, yang keduanya adalah ini mencerminkan kelemahan dan kegagalan kerajaan daripada menguruskan polisi dan juga menguruskan kewangan negara yang berkaitan dengan rakyat. Dulu-dulu PMPM dulu, sebelum ni tak ada isu macam ni. Ya. Tak ada teruk seperti macam ni. Even waktu pandemik tak teruk macam ni. Pandemik dia banyak tu. Pandemik kehidupan rakyat tak susah macam sekarang kan. Orang meniaga tak susah macam sekarang. Tak ada lagi kita pakai gas harga sampai RM70 orang meniaga kan. Jadi kosar hidup memang isu. Kenapa nak diperlekehkan? Kenapa kata takkanlah balik-balik PN nak kena cakap pasal kosar hidup? Memang kita nak cakap. Dan kalau kita tengok dalam KS tu sebenarnya apabila Datuk Seri Hamzah memberi jawapan, akhirnya ia diterima oleh KJ dan diterima oleh Syarif. Syarif pasal cakap is fair lah kan. KJ cakap beri acceptable lah. Maksudnya apa? Maksud apa yang Datuk Seri Hamzah cakap tu betul dan dia orang boleh terima. Maksudnya hujah pemimpin Perikatan Nasional jauh lebih baik daripada aspek polisi. Dan kita cakap tu ada ground. Malah nampak pengetahuan KJ dan Syahril Hamdan jauh lebih rendah berbanding dengan Datuk Seri Hamzah dalam aspek pelaburan. Bila Datuk Seri Hamzah sebut pasal pelaburan, pasal saham dan sebagainya, nampak pengetahuan Datuk Seri Hamzah jauh lebih tinggi daripada mereka berdua. Maksudnya daripada segi apa yang pembangkang cakap, memang ada ground dan memang ada substance. Dan kalau kita tengok sekarang, apa yang pembangkang cakap sebenarnya di Dewan Rakyat ada juga yang menyebabkan kerajaan terkesan. Misalnya dalam kes URA. Betul. URA hari tu sampai tak jadilah dibentangkan. Tita Anandam sama juga sampai Azalina berhentilah baru jalan. Ada lagi lah beberapa isu. Maksudnya ada peranan tu. Kenapa tak nampak? Kerana kerajaan ni pun jahat juga. Suara kita di media sosial disekat. Ada shadow banning. Ada tindakan-tindakan atas hasutan lah, ada SKMM lah, ada macam-macam tindakan. Maksudnya mengkritik kerajaan ni satu kesalahan. Baru-baru ni apa saja yang menyentuh Nur Izzah terpadam. Betul. Jadi apa yang kita nak sampaikan kepada rakyat seolah-olah ada permainan yang tak berapa baik ni. Cubalah jadi adil. Kalau adil, mungkin apa yang kita nak sampaikan sampai kepada rakyat dan rakyat berjaya disedarkan. Tapi on the ground sebenarnya semakin hari semakin ramai rakyat sedar apa yang berlaku. Cuma tak adalah, kita tak adalah jadi macam Rafizi dulu kan. Janji benda bukan-bukan kan. Betul. Dan kita tak adalah jadi macam pembangkang dulu sampai berguling-guling. Jangan tahu saya pun berguling. So kalau Isam Rais nak cakap bebal, bodoh apa semua, yang sokong Anwar, yang sokong Pakatan Harapan dululah yang bebal dan bodoh kan. Sekarang rasakanlah apa yang berlaku kan. Sekarang ni you tengoklah orang yang you percaya dulu kan. Pakatan Harapan, PKR, DAP yang you rasa hari itu bagus sangatlah, lebih bagus daripada BN tengok sajalah pemimpin PKR dan juga pegawai-pegawainya dalam pemilihan yang baru-baru ni. Mewah kan? Mewah, banyak duit, 100 jackpot kan? Jackpot semua ada. Baru 2 tahun jadi kerajaan. Lebih teruk daripada UMNO yang dia orang kata penyamun. UMNO sebenarnya makan masa tu. Sekurang-kurangnya UMNO selepas berpuluh-puluh tahun ramai usahawan Melayu. Ini Farhad je. Sebut juga nama tu. Takut ulang. Tu, betul sangat sensitif tu. Orang yang berkuasa behind tu. Yalah, kita bila agenda Melayu, kita agenda Melayu ramai. Ini Farhad. Kan? So, lebih teruk daripada UMNO lah. Kan? Dan kalau kita tengok pemimpin PKR baru-baru ni, teruk. Maksudnya bermewah-mewahan. Ini bukan parti derita lagi kan. Ini parti derita tapi pakai helikopter.
Ya. Jadi apa yang mereka cakap dulu, bukan saja mereka tak laksanakan, tapi mereka bertindak lebih teruk daripada orang yang mereka kutuk dulu. UMNO dulu, dia kutuk macam-macam, rasuah lah masa Ya. pemilihan. Hari ni mereka ada amalan RM100, mereka ada amalan apa jackpot, tiba-tiba mereka salahkan UMNO. Ini amalan UMNO yang telah meresap dalam fikiran. Aduh. So, Ya. itu sebab bila mereka yang mengkritik, saya nampak kekecewaan Islam ni, nampak kekecewaan Syaril ni, kan? Dan setengah-setengah orang lah. Ya. Tapi halakanlah kekecewaan tu kepada Pakatan Harapan yang masih nak menyokong halakanlah kekecewaan tu kepada pemimpin kerajaan sekarang, Pakatan Harapan yang masih menyokong. Buat apa? Kalau dah tahu kerajaan ini teruk, dah tahu Anwar teruk, yang lobby nak masuk balik dalam UMNO, nak masuk balik dalam Pakatan Harapan, buat apa? Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, pengundi-pengundi BN di Nenggiri, di Mahkota, di Air Kuning, kenapa nak undi lagi BN? Dah tahu dah kerajaan ni teruk, dah tahu kecewa, undilah PN. Apa yang susah sangat? Ya. Dan PN selama ni dalam pandemik tak lama kita pegang, tapi track record kita jauh lebih baik daripada kerajaan hari ini, kan? Nampak? Saya tunjukkan tadi berapa. Pertama daripada segi apa ni, moratorium tadi. Moratorium apa ni, moratorium yang kewangan, moratorium yang kita dapat daripada apa ni, bank dan sebagainya. Masa tu diberikan dalam masa sebulan, tak sampai sebulan selepas Tan Sri Muhyiddin mengangkat sumpah, berapa banyak dia berkeluarkan dalam pakej ransangan prihatin, ekonomi prihatinan untuk rakyat. Yang ini dah 2 tahun lebih, dah masuk 3 tahun. Kita tak nampak bayang pun sebenarnya, makin susah. Jadi track record Perikatan Nasional tu antara negara yang terbaik dalam mengendalikan COVID Betul? mengendalikan ekonomi sepanjang tempoh pandemik dan juga endemik, yang memulihkan negara, kesihatan rakyat dan juga ekonomi dalam cepat. Malaysia. Malah dalam kes apa ni, dia orang nak kata kes rasuah lah apa semua, setidak-tidaknya Tan Sri Muhyiddin adalah orang yang berpegang pada integriti, tak lantik Datuk Seri Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri, malah tak letak pun dia dalam kerajaan, sebab tu dia masih ada kes mahkamah. Apalagi nak bagi DNA, tak nak campur. Tan Sri Muhyiddin lebih tinggi integriti dia sebab tak sanggup berhadapan dengan risiko kehilangan jawatan Perdana Menteri, semata-mata tak nak terlibat dalam perkara-perkara yang melibatkan pemimpin UMNO. So inilah yang kita kata jauh lebih baik berbanding dengan dalam PH. Tapi yang Isamuddin Rais nak marah-marah ni buat apa? Make sure PRU 16 undi PN.